Okey, siapa-siapa yang dah tengok video mengenai kereta Azia baru ni, kalau korang tengok ni adalah komponen-komponen yang telah kita cuci lah. Komponen-komponen yang kita dah cuci bersih dan kita nak proses pemasangan lah. Kalau korang tengok dalam man ni memang bersih. Bukan buat-buat bersih bang. Ni piston lama. Kita cuci sahaja, bukan tukar baru bang. Nampak macam baru kan, tapi ni buat balik. Ni yang sikit cakap cat warna hitam hari tu kan, dah bersih. Oil sum dia pun dah bersih. Kalau korang tengok video hari tu, dalam ni semua hitam ni kan, hitam berkeladak kan. Tapi sebenarnya masih boleh dipakai guna balik. Tak payah nak tukar enjin. Sebenarnya kalau setakat benda yang tak melibatkan crankshaft, tak melibatkan blok, masih boleh buat dulu. Sebab bila kita buat, kita yakin apa yang kita buat ni memang tahan lama. Bukan tak galak korang terus tukar enjin. Tengok dulu kerosakan dia. Bukan sikit larang orang tukar enjin. Tengok keadaan dulu. Kalau teruk sangat, sikit akan suggest tukar enjin juga. Tapi kalau boleh buat balik, kalau kita yakin kita buat memang okey, customer boleh pakai 200,000, 300,000, 400,000, tak ada masalah. Kalau ambil enjin terpakai, kita tak tahu orang dulu pakai macam mana. Orang dulu pakai 400,000, 500,000, itu korang nak pasang kat kereta korang. Pakai je sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tak ada masalah. Kalau tak ada masalah, okey. Kalau ada masalah, maka minyak hitam ke, overhead dan sebagainya. Sebab tu ilmu-ilmu tentang kereta ni sikit sentiasa share supaya korang dapat ilmu serba kekurangan. So itu sahaja untuk video kali ni. Siapa-siapa yang belum follow sikit, boleh follow sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. OST timing chain. Dah. Korang tengok lama-lama duk benda. Dah. Okey, dah. Conduit bearing, main bearing, piston ring, water pump, oil seal, flywheel oil seal, top converter oil seal. Macam tu lah, part dia. Alright, mic pun dah bersih. Alright.